Dakwaan pembubaran Dewan Undangan Negeri Johor pada 24 Jun ini belum dapat dipastikan. Timbalan Speaker Dun Johor, Datuk Samsul Bari Jamali menegaskan perkara tersebut masih belum dapat disahkan. Bercakap ringkas kepada pemberita selepas mesyuarat jawatankuasa UMNO Johor, beliau enggan mengulas lanjut mengenai khabar angin kononnya satu sidang khas bakal diadakan bagi memberi laluan kepada pilihan raya negeri. Menteri Besar Johor Dato' On Hafiz Ghazi yang mempengerusikan mesyuarat tersebut juga sekadar tersenyum kepada pihak media manakala beberapa ketua bahagian memaklumkan perjumpaan itu hanya membincangkan mengenai gerak kerja menyantuni rakyat. Isu PRN Johor terus menjadi bualan hangat kebelakangan ini walaupun tempoh penggar rasmi bagi kerajaan negeri di bawah pimpinan Barisan Nasional itu hanya akan berakhir pada April 2027.